Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Matrikulasi mewarnai generasi madani masa hadapan. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang yang baharu dan selamat datang ke Kolej Matrikulasi Pulau Pinang untuk semua ibu bapa, waris serta pelajar-pelajar baharu. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam sesi taklimat waris secara online untuk kita berkongsi maklumat berkaitan dengan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Jadi, lagi sekali, selamat datang ke Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ataupun lebih dikenali dengan KMPP ataupun orang juga panggil Kolej Matrikulasi Pilihan Pelajar. Tahniah kepada semua. Jadi untuk makluman kita bersama, program matrikulasi merupakan satu program pra-universiti bagi lepasan SPM sebagai persediaan untuk pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di mana-mana institusi pengajian tinggi awam. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, program matrikulasi ini dikendalikan oleh 15 buah kolej sebenarnya. 15 buah kolej matrikulasi, 12 kolej matrikulasi pedarus perdana, 3 buah kolej matrikulasi kejuruteraan dan kita juga disertai oleh 2 buah kolej mara yang menjalani program matrikulasi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah pengarah bahagian matrikulasi, Tuan Haji Muhammad Kasim bin Jaafar, untuk kita sama kenali beliau yang menguruskan semua kolej matrikulasi satu Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman, KMPP berada di kepala batas, ya. Di atas tanah seluas 85 ekar di Ponsun Seribu, daerah Seberang Perai Utara. Dan KMPP adalah antara kolej yang terawal, 5 kolej yang terawal yang didirikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bersedia untuk menerima pelajar-pelajar lepasan SPM. Dan kita mula beroperasi pada 1 Januari tahun 2000. Dan untuk makluman kita juga, KMPP terletak berhampiran dengan pusat pentadbiran Bandar Kepala Batas yang sekarang ini sedang pesat membangun dan dikelilingi oleh bandar-bandar seperti Sungai Petani, Butterworth dan juga Kulim. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah visi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dan ada misinya dan kita lihat objektif KMPP, ya. Di mana kita akan menjadikan KMPP ini sebuah institusi pengajian tinggi yang berdaya saing dan juga akan berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan dari segi sahsiahnya dan inteleknya sebagai pemangkin kecemerlangan negara kita. Mana sebagai barisan pelapis kepimpinan negara kita pada satu hari nanti. Dan untuk makluman kita bersama juga, KMPP telah mendapat pensijilan MS ISO 9001-2015 dan setiap tahun kita akan diaudit oleh SIRIM untuk memastikan perkhidmatan pendidikan kita ini mengikut apa yang didokumentasikan, apa yang kita dokumen kita buat untuk pastikan apa sahaja perancangan ataupun perjalanan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ini mengikut landasan yang betul, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi inilah untuk kita berkenalan lebih dekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah barisan utama kepimpinan dan pengurusan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang yang diketuai oleh saya lah, Azman bin Mokhtar. Kemudian saya dibantu oleh timbalan pengarah saya, Dr. Nur Hisham binti Abdul Razak, dan kami juga ada 4 orang ketua jabatan, di mana yang pertamanya Puan Ifriza Munirah, ketua jabatan sains, yang di bawahnya untuk subjek-subjek sains seperti bio, kimia dan juga fizik. Kemudian Ketua Jabatan Matematik, Encik Muhammad Hafiz bin Kamilin. Di bawahnya adalah untuk unit matematik dan juga sains komputer.
Kemudian kita ada Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, iaitu Puan Siti Nur Latifah binti Darus, dan di bawahnya lebih kepada HEP, kaunselor dan juga kebajikan-kebajikan pelajar. Kemudian kita ada Ketua Jabatan Sastra dan Iktisas dan Sains Sosial. Ketua Jabatan Sastra, Iktisas dan Sains Sosial, iaitu Tuan Azizan bin Syari, di mana untuk subjek bawah beliau adalah ekonomi, pengurusan perniagaan, perakaunan dan juga subjek-subjek wajib, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga disokong oleh HEP, dua orang HEP, Cik Sarah dan juga Cik Muhammad Syafiq Muhammad Ismail. Kemudian bahagian peperiksaan juga kita dibantu oleh Cik Amran Ma'arif dan juga Cik Muhammad Zulkarnain bin Cik Hassan, ya. Baik, kemudian kita ada kaunselor yang diketuai oleh Cik Rozaini bin Haji Din, kemudian Cik Muhammad Bakri Mat Hanafiah, Puan Fazihah Diana binti Razib dan juga Puan Wan Nur Ashikin bin Wan Zain. Jadi inilah kaunselor yang akan membantu anak kita bersama, ya. Baik, kemudian kita juga dibantu oleh ketua unit bagi setiap unit mata pelajaran, ya, di bawah Jabatan Sains, ya. Ketua unit biologi Puan Nur Hazwani binti Nazri, kemudian ketua unit kimia Cik Muzaidi bin Khalid dan ketua unit fizik Encik Muhammad Hafiz Hazali, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi Jabatan Matematik, kita ketua unit matematik Encik Ahmad Afif bin Muhammad Nawawi dan ketua unit sains komputer Puan Nur Qurratul Ain Tan binti Abdullah. Dan tidak ketinggalan juga untuk Jabatan Pengurusan Pelajar, kita ada unit co-curriculum. Ketua unitnya adalah Encik Yusmi ataupun Amir bin Osman. Kemudian untuk subjek di bawah Jabatan Sastra Iktisad dan Sains Sosial, kita ada 6 unit. Pertamanya Ketua Unit Perakaunan Puan Suzana binti Sulaiman, Ketua Unit Ekonomi Encik Akashah bin Aziz, Ketua Unit Pendidikan Islam dan juga Moral Ustaz Syamsul Anwar bin Yaakob, kemudian Ketua Unit Bahasa Inggeris Puan Nur Syatirah Murni binti Ramli, Ketua Unit Pengajian Am Matrikulasi Encik Rashimi bin Rashid, dan Ketua Unit Pengurusan Perniagaan Puan Nur Hafizah binti Muhammad Khamis. Kemudian KMPP juga dibantu oleh barisan AKP, di mana untuk unit pentadbiran diketuai oleh Pegawai Eksekutif Kanan, yakni Puan Jafizah binti Yusof. Kemudian pustakawan kita Encik Huzairul Hazri bin Saidin. Kemudian penolong akaunten kita Puan Subaidah binti Abdullah, dan unit ICT Pegawai Teknologi Maklumat kita diketuai oleh Encik Muhammad Asran Muhammad Subuhi, ya. Kemudian kita juga dibantu oleh unit teknikal diketuai oleh Encik Saiful Riza bin Samsudin dan juga unit asrama Cik Amir Hafizi bin Hanafiah, ya. Jadi untuk makluman kita bersama, ya, KMPP mempunyai kekuatan anggota seramai 322 orang, ya, untuk makluman kita bersama, di mana bilangan pensyarah kita adalah 235 orang dan bilangan AKP kita adalah 87 orang. Inilah kekuatan KMPP untuk memastikan anak kita, anak tuan-tuan dan puan-puan juga adalah anak kami bersama. Jadi kita nak pastikan kekuatan anggota inilah yang akan memperjuangkan, membantu anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, sekarang kita lihat balik berkaitan dengan jurusan yang ditawarkan di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang nanti, ya. Mak, inilah jurusan yang ditawarkan untuk semua program matrikulasi, ya. Jadi untuk semua yang ditawarkan ini bagi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang hanya ada untuk jurusan sains dan juga jurusan perakaunan, ya. Jurusan sains ada sains hayat, sains fizikal dan juga sains teknologi, ya.
dan juga kita ada perakaunan. Jadi untuk jurusan yang lain kejuruteraan ditawarkan di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan, perakaunan profesional ataupun JP Pro hanya berada di Kolej Matrikulasi Selangor, dan juga untuk jurusan sains komputer yang baru dirintis ada untuk beberapa kolej sahaja nanti ya. Jadi inilah untuk KMPP, kita ada jurusan sains dan juga jurusan perakaunan. Jadi untuk maklumat kita bersama juga tuan-tuan dan puan-puan, inilah mata pelajaran yang anak kita akan belajar di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ini, insyaAllah ya. Jadi untuk jurusan sains kita ada sains hayat, sains fizikal dan juga sains teknologi. Jadi subjek yang akan anak kita belajar adalah untuk aliran sains hayat, kita akan belajar matematik, kimia, biologi dan juga fizik. Dan bagi sains fizikal pula, matematik, kimia, fizik dan juga sains komputer, di mana bio tak ada ya. Dan bagi sains teknologi, matematik, kimia, biologi dan juga sains komputer. Dia tak ada fizik pula. Inilah untuk jurusan sains, kita ada sains hayat, sains fizikal, sains teknologi, dan itulah subjek-subjek yang anak kita akan belajar nanti. Ini untuk subjek teras tuan-tuan dan puan-puan. Bagi jurusan perakaunan pula, anak kita akan belajar matematik, perakaunan, ekonomi dan juga pengurusan perniagaan. Dan ini untuk subjek teras bagi jurusan perakaunan, dan semua pelajar tak kiralah sains ke perakaunan ke, dia ada subjek wajibnya ya, iaitu bahasa Inggeris wajib, pendidikan Islam moral wajib, pengajian am matrikulasi juga wajib dan juga co-curriculum. Kemudian kita ada lagi tambahan subjek wajib bagi hifz Al-Quran bagi Kolej Matrikulasi Kelantan dan juga Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Makna hifz Al-Quran ini khas untuk pelajaran ataupun subjek tambahan bagi pelajar-pelajar yang lepasan sekolah tahfiz. Ya, mana mereka dah hafaz Al-Quran tapi mereka layak masuk program matrikulasi. Kita nak kuatkan lagi hafazan mereka supaya mereka masuk matrikulasi tak hilang hafazan mereka. Itulah antara perkara baru untuk program matrikulasi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita lihat balik ya, sekiranya kita, anak-anak kita dah daftar diri dalam program matrikulasi, dah bayar dan sebagainya, ada kes mungkin dah hari Isnin tu dah lepas dah dapat makluman, dah dapat UPU lah, dapat APG, tiba-tiba nak tarik diri, tak nak sambung belajar di matrikulasi ya. Jadi ada beberapa perkara kita lihat balik ni ya. Pelajar telah membuat bayaran yuran tetapi menarik diri sebelum mendaftar secara fizikal di KMPP. Jadi pelajar perlu membuat bayaran penuh yuran yang telah dibayar kecuali charge BSN. Mereka tak boleh. Makna kolej akan bayar balik semua yuran tersebut dalam tempoh yang tertentu, bukan masa terdekat tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, kemudian bagi pelajar yang telah membuat pembayaran yuran tetapi menarik diri selepas mendaftar, mana hari inilah dia datang ataupun dah datang daftar lapu diri hari ini, tiba-tiba esok lusa atau minggu depan nak keluar kerana dapat tawaran keluar negara dan sebagainya, dan sebelum kolej membuat bayaran untuk peperiksaan atau muid kepada Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi kolej hanya akan membuat pemulangan bayaran yuran muid sahaja, yang lain tidak dipulangkan ya. Baik, kemudian satu kes lagi adalah pelajar yang telah membuat pembayaran yuran tetapi menarik diri selepas mendaftar secara fizikal, dan juga bayaran muid juga telah dibayar kepada MPM. Jadi di sini pelajar tidak boleh menuntut semula yuran pendaftaran tersebut, dan untuk mereka mengambil muid, mereka boleh mohon untuk pertukaran pusat dan sebagainya dengan Majlis Peperiksaan Malaysia. Inilah untuk makluman kita bersama ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anak kita, anak tuan-tuan dan puan-puan jugalah ya, bagi kami inilah tujuan ataupun matlamat anak kita masuk ke program matrikulasi, untuk mereka belajar
dalam tempoh masa yang singkat, ya. Orang kata setahun untuk program SDS 2 semester, orang kata setahun. Tapi sebenarnya tak sampai setahun, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya 10 bulan sahaja anak kita berada di program matrikulasi. Kecuali bagi SES, sistem 4 semester, dia berada bersama dengan KMPP selama 20 bulan. Ya. Jadi di sinilah kita perlu lihat balik, perlu bekerjasama antara kolej dan juga ibu bapa dan waris. Ya. Bagi saya, semua memainkan peranan untuk pastikan anak kita terus cemerlang. Ya. Jadi inilah penilaian dan juga peperiksaan. Kita lihat ya macam mana anak kita dinilai di kolej. Ya. Pertamanya kita lihat untuk subjek teras. Ya. Kita ada 40% untuk penilaian berterusan. Ini pensyarah yang akan menilai anak kita dari segi kehadiran ke, dari segi kerja khusus ke, ataupun assignment, kerja berkumpulan dan sebagainya. Jadi ini peranan anak-anak kita. Ya. Sepatutnya anak kita lebih cakna perkara ini dan juga ada 20% untuk ujian penilaian sumatif ataupun GPS. Jadi campur situ 20% ini. Ujian penilaian ni ada tesnya, ada kuisnya, ada ujiannya. Jadi anak kita akan dinilai berdasarkan kepada ujian ini. Dan akhir sekali untuk subjek teras, kita ada 40% untuk peperiksaan semester program matrikulasi ataupun singkatannya lebih dikenali dengan PSPM. Ya. Peperiksaan semester program matrikulasi 40%. Jadi campur semua sekali itu 100% anak kita akan dinilai melalui subjek teras ini. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian untuk subjek wajib, akan dinilai bagi semuanya sekali 100% berdasarkan penilaian berterusan, selalunya kerja khusus, kerja berkumpulan ataupun assignment dan sebagainya. Ini untuk subjek wajib. Ya. Sepatutnya anak kita akan lulus sepenuhnya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian ini adalah syarat kelulusan meneruskan pengajian anak-anak kita. Ya. Bagi semester 1, 1.5 ke bawah gagal keluar. Ya. Tak pernah ada lagi lah ini ya. Kemudian 1.5 hingga 1.99 kelulusan mereka, kalau mereka lulus setakat itu, lulus bersyarat. Dan kalau melebihi daripada 2.0, maknanya mereka lulus dan teruskan ke semester kedua. Ini untuk syarat kelulusan untuk meneruskan pengajian. Ini untuk makluman kita bersama je tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Selalunya yang lulus bersyarat tak ada. Yang gagal pun tak ada. Selalunya semua 2 poin ke atas dan selalunya semua masuk universiti. Ya. Sebab bagi kami, program matrikulasi adalah persediaan bagi pelajar untuk mereka sambung belajar ke universiti. Ya. Kemudian untuk semester 2 samalah. Kalau 1.5 ke bawah, gagal dan diberhentikan. Dan 1.5 hingga 1.99 gagal dan ditawarkan mengulang pengajian. Kalau adalah, setakat ni tak ada lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan melebihi daripada 2.0, insyaAllah mereka lulus dan dipertimbangkan untuk masuk universiti. Ya. Baik, untuk makluman kita bersama, ini kelebihan matrikulasi. Kita ada co-curriculum. Di sinilah pelajar kita akan dinilai berdasarkan kelebihan masing-masing untuk mencapai matlamat 10% ataupun 10% co-curriculum untuk kelayakan mereka masuk universiti ataupun kelayakan mereka nak masuk kepada kursus-kursus yang kritikal ataupun yang banyak persaingan. Jadi markah co-curriculum ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-sama kita bagi sokongan kepada anak-anak kita untuk aktif di kolej matrikulasi ya. Jadi co-curriculum kita ada unit beruniform, kelab dan persatuan, kemudian sukan dan permainan. Kemudian pencapaian co-curriculum, boleh kata semuanya 100% insya-Allah. Sebab kita dinilai, anak-anak kita dinilai oleh pensyarah. Ya. Bukan kita bagi markah saja-saja, tak ada. Berdasarkan usaha mereka. Dan Alhamdulillah, anak-anak kita yang masuk matrikulasi ini, boleh katakan semuanya aktif dalam pelbagai bidang. Bukan hanya sukan saja, persatuan pun mereka aktif, ataupun aktiviti-aktiviti lain juga anak kita semua aktif. Saya harap mana untuk ambilan ini juga terus aktif dan terus cemerlang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah antara aktiviti co-curriculum
yang anak-anak kita terlibat. Ada pertandingan, macam-macam pertandingan tuan-tuan dan puan-puan kita anjurkan. Bukan hanya peringkat kolej sahaja, peringkat kebangsaan, malah peringkat antarabangsa juga anak-anak kita terlibat. Inilah antaranya. Kemudian inilah robomatiknya. Kemudian Carnival Co-Curriculum Matrikulasi, inilah. Ini adalah pertandingan perlawanan sukan antara program matrikulasi. Ya. Baik, kita. Kemudian pertandingan softball zon utara. Ya, kita ada softball macam-macam lah tuan-tuan dan puan-puan. Carnival Science Matrikulasi. Ini pertanding antara college matrikulasi. Ya. Kemudian pertandingan inovasi antara asasi, bukan hanya matrikulasi saja, dengan universiti pun kita akan masuk pertandingan untuk kita gilap bakat anak-anak kita. Ini kemudian pertandingan-pertandingan yang lain kita ada. Ini yang lagi hebatlah, 11 emas untuk KMPP ya. Kemudian 3 perak, 1 gangsa. Kemudian kita ada program Peer Assisted Learning ya, antara kolej matrikulasi, Carnival Sastra Ikhtisas, Jamboree ya, program Jamboree. Kemudian matrikulasi ataupun kita terlibat dengan sukan kabadi ya. Inilah antara program ataupun aktiviti co-curriculum yang kita nak asuh anak-anak kita, bukan hanya hebat akademik saja, tapi soft skill mereka juga hebat. Kita nak anak kita cemerlang semua segi ya. Bukan hanya akademik, orang kata bukan hanya ulat buku saja, tapi mereka aktif dan mereka boleh ke depan untuk mereka lebih maju cemerlang bila masuk universiti ataupun alam pekerjaan nanti. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang penting bagi kita, bagi kami dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kita lihat kalender akademik untuk sesi pengajian anak-anak kita ya, untuk sesi 2025 dan juga 2026 ya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan perlu cakna berkaitan dengan bila masa anak kita bercuti ya. Pendaftaran pelajar untuk hari ini dan hinggalah 27 hari bulan, tempoh pendaftaran untuk semua kolej matrikulasi ya. Kemudian kuliah selama 11 minggu ya. 30 hari bulan 6 hinggalah 20 hari bulan 9. Kemudian ada cuti ya tuan-tuan dan puan, cuti seminggu. Ini waktu cuti ni kita perlu cakna supaya anak kita balik ke rumah ha. Kita takut lari ke lain ke ataupun ikut kawan, balik rumah kawan ataupun pergi ke mana yang kita tak tahu ya. Kemudian 7 minggu lagi adalah kuliah. Kemudian kita ada minggu ulang kaji sebelum exam dan 1 minggu untuk peperiksaan semester program matrikulasi dan juga 1 minggu cuti antara semester 25 hari bulan 11 sehinggalah 30 hari bulan 11. Ini perlu lihat balik ya anak-anak kita. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan syakna ataupun bolehlah snap gambar dan sebagainya untuk kalender akademik bagi anak-anak kita ya. Kemudian untuk semester 2 kuliah 3 minggu, kemudian lepas tu cuti balik seminggu dan kita sambung dengan kuliah 7 minggu, cuti pertengahan semester seminggu, kemudian kuliah balik 4 minggu, cuti pertengahan semester 2 pula 1 minggu, kemudian kuliah 4 minggu, kemudian minggu ulang kaji seminggu dan akhir sekali peperiksaan semester program matrikulasi dan sesi akan tamatlah untuk program 1 tahun ya. Maknanya 4 hari bulan 5 hinggalah 12 hari bulan 5 exam untuk anak-anak kita. Jadi bagi saya kalender akademik ini penting untuk kita lihat bersama sebab bagi saya tuan-tuan dan puan-puan perlu buat perancangan untuk aktiviti anak tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya yang nak bercuti ya. Ramai yang nak bercuti, pergi makan angin, kerana tiket dah beli dah. Sedangkan anak kita terlibat dengan tanggungjawab mereka belajar. Tapi kita nak bawa juga anak kita pergi bercuti seminggu, 2 minggu. Tinggal mohonlah. Lepas tu mohonlah untuk cuti anak tuan-tuan dan puan-puan. Kami tak duduk kata, zalim pula.
dah beli tiket dan sebagainya. Tapi kita kena sedar, ini tanggungjawab kita untuk masa depan anak-anak kita. Ataupun nak pergi umrah sampai 2 minggu dan sebagainya. Tinggal kelas 2 minggu. Kita tak akan ganti ya untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Kelas khas untuk mereka tak ada. Jadi mereka akan ketinggalan. Terutama yang kelas ataupun program 10 bulan tadi. Ya. Bagi saya, kita kadang-kadang kita berlaku zalim. Sepatutnya anak kita dapat 4 flat, tapi kerana kita bawa mereka pergi bercuti, dapat 3.8 ataupun 3.9. Jadi lalas tak dapat apa yang kursus apa yang mereka nak, tak dapat. Kesian ya tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun kakak konvo nak pergi juga ambil cuti. Kemudian sepupu kahwin ambil cuti juga. Itu macam-macam lah. Ataupun saudara mara yang jauh meninggal, sakit, ambil cuti. Jadi bagi saya, berilah hak anak-anak kita ini belajar. Sekarang mereka waktu belajar, masa depan mereka, sekarang inilah yang akan menentukan masa depan mereka. Ataupun ada antara kita dah buat perjanjian ataupun dah booking dah ujian JPJ, ujian memandu JPJ. Waktu sekarang jugalah baru nak ambil ujian JPJ. Sedangkan lepas SPM sehingga masuk matrikulasi mereka cuti. Lepas tu dah settle dah untuk ujian memandu anak-anak kita. Jadi bagi saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan, atur dan susun dah cuti bersama dengan keluarga, bersama dengan anak yang sedang belajar ini. Kalau boleh jangan libatkan mereka lah. Kesian pada mereka ya. Memanglah seronok nak bercuti. Duit dah keluar dah. Rancangan dah buat, tapi ini masa depan anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi bagi saya untuk kalender akademik ini kita perlu lihat bersama. Ataupun waktu cuti kadang-kadang kita risau anak-anak perempuan terutamanya. Dia kata ada program kolej tak balik rumah, ke mana mereka pergi? Itu kita takutnya. Sedangkan waktu cuti. Jadi tak balik rumah. Dia kata kolej ada program macam-macam. Bila ada program, selalunya kita akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan perempuan terlibat dengan program. Seperti tadilah Carnival Co-Curriculum buat masa cuti. Mana itu selalunya secara rasmi. Jadi yang balik bercuti ni, seminggu, 2 minggu ataupun hujung minggu dan sebagainya, kita nak pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan balik ke rumah, bukannya pergi ke lain. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kolej matrikulasi juga ada peraturannya. Kita nak didik anak kita supaya terdidik dengan peraturannya, disiplinnya, supaya mereka dapat belajar sebaik mungkin. Ya. Program matrikulasi terikat dengan Akta 174, di mana pelajar kolej matrikulasi KPM adalah tertakluk di bawah Akta 174, di bawah Akta Institusi Pendidikan, dalam kurungan Tata Tertib 1976. Ya. Kemudian, Akta ini juga bertujuan untuk mengawal pelajar kita, mengawal anak-anak kita dalam aspek biasa saja, kehadiran mereka ke kelas, peperiksaan, dari segi pakaian, penampilan diri, dan yang paling penting adalah disiplin lah, ya. Dan lain-lain yang terkandung dalam buku peraturan pelajar. Jadi peraturan pelajar ini sebenarnya untuk mendidik ya pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, membimbing mereka supaya tidak lari daripada landasan kehidupan mereka. Kemudian peraturan kolej juga untuk memastikan anak-anak kita, pelajar ini sentiasa berada di landasan yang betul, yang akan menjamin kejayaan mereka satu hari nanti. Dan seterusnya, peraturan kolej juga untuk memastikan pelaksanaannya adalah untuk memberi kesedaran kepada anak-anak kita. Mungkin mereka terbabas ke, cuai dan sebagainya, mereka diberi kesedaran. Kemudian kita juga nak beri peringatan kepada mereka dan kita juga akan beri nasihat dan juga sesi kaunseling supaya mereka sedar balik ya. Kemudian kita akan adakan sesi bersua bertemu dengan ibu bapa dan waris kalau ada masalah tak selesai juga, dan akhir sekali kita akan adakan pelaksanaan Akta 174 ataupun perbicaraan tata tertib kepada pelajar yang degil ataupun tak nak berubah dan sebagainya. Bagi saya sebenarnya pelaksanaan yang akhir sekali, pelaksanaan Akta 174, perbicaraan disiplin anak-anak kita, bagi saya sebenarnya saya tak nak sebenarnya. Kita nak bicara anak kita sendiri.
Seperti saya sebut tadilah, anak tuan-tuan dan puan-puan juga adalah anak-anak kami. Ya. Nak adakan perbicaraan anak sendiri boleh, tak nak. Tapi kalau mereka dah langgar peraturan, tidak ikut peraturan, terpaksalah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya perlu sokongan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita bantu anak-anak kita untuk mereka terus kekal di landasan yang betul. Baik, inilah buku peraturan pelajar. InsyaAllah semua pelajar akan dapat. Kemudian etika pakaian. Ini etika pakaian semasa majlis rasmi, kemudian waktu kuliah, kelas dan sebagainya. Sekarang ni kita lebih longgar ya, pakaian tak adalah uniform dan sebagainya. Makna pelajar boleh pakai t-shirt. Tapi t-shirt collar lah ya. Jangan round neck ya. Kemudian seluar pun jangan seluar jean, makna seluar lain tak ada masalah. Makna bebas mereka nak berpakaian, tak ada masalah ya. Kemudian segi rambut pun samalah penampilan rambut. Kalau yang perempuan tak pakai tudung, maknanya kena ikat cantik-cantik lah. Dan satu lagi, rambut kita, anak-anak kita pastikan tak ada warna lah ya. Rambut karat dan sebagainya tak ada. Mana inilah semuanya hitam. Ya. Jadi maklumlah kepada tuan-tuan anak kita bersama, makna pendek dan jangan warna lah. Ya. Baik, kemudian peraturan kehadiran pelajar untuk sesi PDP nanti, pembelajaran mereka nanti, maknanya semua pelajar wajib hadir ke kelas tutoran ke, kuliah ke, amali ke, atau apa sahaja program, wajib mengikuti semua kelas untuk melayakkan anak kita ini menduduki peperiksaan semester program matrikulasi. Jangan sampai kerana kehadiran teruk, tak boleh masuk exam dan sebagainya. Jadi, mohon sama-sama kita pantau anak-anak kita. Maknanya kalau pihak kolej telefon tuan-tuan dan puan-puan, maklum pada tuan-tuan dan puan-puan masalah anak, sama-sama lah. Kalau boleh datanglah kalau jauh tu kita telefon dan sebagainya. Ambil beratlah anak-anak kita. Ya. Baik, jadi peraturan untuk lawatan ibu bapa dan waris. Ya. Maknanya ibu bapa dan waris dibenarkan melawat anak pada Sabtu ataupun Ahad ataupun hari cuti umum ya. Hari-hari lain tak boleh lah, kalau boleh janganlah ya. Jangan kacau anak-anak kita nak belajar ya. Antara jam 7 pagi hinggalah 7 malam ya. 7 pagi hingga 7 malam. Kalau boleh ikutlah peraturan ini. Jangan dah 6.30 pukul 6 dah datang nak ambil anak. Mana biarlah ikut waktunya. Kalau datang sebelum pukul 7 nanti pihak pengawal tak bagi masuk, marah pula kan. Maknanya kita ikut peraturan, insya-Allah kita senang hati ya. Kemudian untuk kes kecemasan, parent ataupun waris sakit, kematian dan sebagainya, kita benarkan. Tapi kena mohonlah jangan terus keluar. Maklum pada penyelia asrama ke, SCP ke, warden ke ataupun fellow, mana anak-anak kita boleh berurusan dengan kaunter hal ehwal pelajar, waktu pejabatlah pukul 8 hingga pukul 5. Dan selepas waktu pukul 5, anak-anak kita boleh berurusan dengan warden. Atau di sini panggil fellow. Di Kolej Matrikulasi kita panggil fellow. Ya. Sebenarnya warden jugalah. Jadi, mereka boleh berurusan luar pejabat, luar waktu pejabat berurusan dengan warden. Ya. Baik, kemudian ibu bapa atau waris wajib melaporkan diri dan mendapatkan pas pelawat. Ya. Ataupun lepas ni kita jual untuk pas pelawat untuk kereta dibenarkan masuk, kenderaan dibenarkan masuk ke kawasan kolej dengan kebenaran pengawal keselamatan. Ya. Dan satu lagi yang akhir yang selalu pelajar-pelajar komplain. Ya. Ibu bapa, waris ataupun jaga tidak dibenarkan masuk ke bilik pelajar. Ya. Ini tegas tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak jumpa anak, nak melawat anak di kafe ataupun dalam kereta ataupun di sekitar kolej, ya, di pondok-pondok yang kita sediakan ataupun tepi tasik dan sebagainya. Jangan masuk bilik anak-anak sebab ada kawan-kawan anak kita tak selesa. Waris masuk dalam bilik, bawa anak-anak pula ganggu privasi kawan-kawan yang lain. Jadi ini banyak dapat laporan ataupun aduan daripada pelajar-pelajar. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bagi kerjasama untuk lebih memurnikan suasana dengan kawan anak-anak kita yang akan membantu anak kita. Kawan sebilik mereka ni selalunya akan bantu anak-anak kita. Terutama waktu sakit ke, tak boleh bangun, nak beli makanan dan sebagainya. Ataupun putus keuangan, mereka jugalah akan bagi pinjam duit kepada anak-anak kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan.
Baik, kemudian peraturan di asrama juga, peralatan yang tak dibenarkan bawa ke kolej matrikulasi ataupun tak dibenarkan bawa masuk dalam bilik. Maknanya pelajar dilarang menyimpan ataupun menggunakan alat-alat ataupun bahan berbahaya. Ya. Bahan berbahaya ni macam-macam lah. Ya. Kemudian pelajar juga dilarang menggunakan wayar penyambung untuk penggunaan beberapa alatan elektrik pada masa yang sama. Tambah-tambah yang tak ada kelulusan SIRIM. Ya. Nanti sekejap trip satu blok. Tak ada elektrik satu blok. Wah, itu kacau lah kawan-kawan lain. Jadi kerana peralatan yang kita guna itu tidak dapat pengesahan daripada SIRIM ataupun yang lain-lain. Jadi untuk menggunakan peralatan elektrik, kita ada kebenaran dan sebagainya, dan dilarang menggunakan peralatan elektrik seperti dalam kolej ini, seperti periuk elektrik sekarang ni mudah kan, beli online, Shopee je murah, boleh masak dalam bilik dan sebagainya. Kalau boleh elaklah, tak naklah asyik-asyik trip je, ganggu kawan-kawan yang lain. Peti sejuk pun tak boleh ya, dapur dan sebagainya. Perakam TV dan sebagainya tak dibenarkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk perkara ini sama-sama kita ambil. Kita takut berlaku renjatan elektrik dan sebagainya ya. Ada kes dan sebelum ni yang kata meninggal kerana peralatan elektrik tak diiktiraf kena renjatan elektrik. Jadi saya mohon na'udzubillah tak ada berlaku di kolej ini. Jadi sama-sama kita lihat tuan-tuan dan puan-puan peralatan yang anak-anak kita nak bawa nanti. Ya, sebab sekarang ni zaman gadget, zaman macam-macam, pelucah dan sebagainya. Jadi tenaga elektrik yang digunakan sampai akhirnya menyebabkan trip dan sebagainya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, mohon sama-sama kita cakna perkara ini ya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita lihat balik berkaitan dengan apa yang kolej boleh bagi untuk kebajikan anak-anak kita ya. Mana kebajikan pelajar. Kebajikan pelajar ini banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di mana apa-apa urusan masalah dan sebagainya, kita ada hal ehwal pelajar. Kita ada penolong pengarah hal ehwal pelajar akan membantu pelajar kita, anak-anak kita 2 orang ya. Kemudian ada penyelia asrama untuk membantu penginapan anak-anak kita, bilik anak-anak kita, macam mana kebersihan dan sebagainya. Kita juga dibantu oleh fellow ataupun warden tadi, mana setiap anak kita apa-apa masalah di luar waktu bekerja, fellow ataupun warden ini akan memainkan peranan, dan anak kita juga akan dibantu oleh kaunselor, 4 orang kaunselor yang akan membimbing, membantu, terutama dari segi pemilihan khusus untuk mereka pilih di masuk universiti nanti, dan juga sekiranya ada masalah peribadi dan sebagainya, insya-Allah kaunselor akan bantu anak-anak kita nanti ya. Baik, kemudian inilah yang paling penting untuk kita lihat anak-anak kita, semua pelajar yang terpilih mereka layak untuk mendapat bantuan sara hidup pelajar ya, BSHP. Mana yang layaklah, yang tak layak tak dapat tuan-tuan dan puan-puan. Di mana pemberian ini adalah untuk pelajar-pelajar yang susah ataupun bagi anak-anak OKU, ada kad OKU, mereka ada allowance khas untuk anak-anak OKU ya. Jadi bagi saya bantuan sara hidup ini adalah untuk membantu anak-anak kita menjalani kehidupan di kolej matrikulasi. Maknanya sebulan anak-anak kita akan dapat RM250 sebulan. Dan kadang-kadang mak ayah kena top up jugalah ya. Jadi kita akan bantu anak-anak pelajar. Dan kalau ada anak-anak kita yang susah, tak mampu dan sebagainya, tak boleh nak bayar yuran ini hari ini dan sebagainya, insya-Allah kita akan bantu dari segi keuangan. Insya-Allah ada bantuan-bantuan keuangan yang lain ya, untuk bantu anak-anak pelajar yang susah. Kadang-kadang kecemasan nak duit dan sebagainya, kita ada. Dan pensyarah-pensyarah staf kita ini insya-Allah pemurah yang suka membantu anak-anak pelajar daripada wang zakat dan sebagainya, kita akan bantu. Jadi jangan risau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang kurang berkemampuan, pihak kolej akan bantu. Kemudian insuran belajarlah, makna kita ada insuran untuk anak-anak kita ataupun takaful untuk anak-anak kita ya. Baik, kemudian kebajikan pelajar juga kita lihat balik, kita ada urusan bermalam khas, kemudian urusan outing khas, permohonan cuti belajar, 4 pelajar nak bercuti, kemudian urusan kad matrik ataupun dokumen pelajar. Jadi di sini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan,
untuk ambilan ini kita ada kelonggaran kepada anak tuan-tuan dan puan-puan dan juga tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Satu berita baik, memudahkan semua pihak ya. Maknanya setiap minggu ya, setiap minggu ini berita baik ya tuan-tuan dan puan-puan, setiap minggu tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil anak tuan-tuan dan puan-puan balik bermalam di rumah ya. Dan setiap minggu juga pelajar boleh outing keluar. Inilah untuk perkara baru bagi saya, ini barulah. Maknanya setiap minggu pelajar boleh balik bermalam, setiap minggu pelajar boleh outing keluar daripada kolej untuk ke mana-mana lah ya. Lebih bebas sikit lah. Jadi bebas sikit ni lah kadang-kadang dia mengganggu juga ya, di mana pelajar ambil kesempatan. Dan kebenaran ini sebenarnya dibenarkan sekiranya tak ada aktiviti kolej ya. Sekiranya ada aktiviti rasmi kolej, pelajar tak boleh balik bermalam, tak boleh outing. Ya, itulah untuk maklumat bersama. Maknanya kalau ada aktiviti rasmi ataupun aktiviti unit, hari Sabtu contohnya, tengah hari ataupun petang dah habis, malam, petang ataupun lepas tu bolehlah datang ambil untuk balik selepas tu. Jadi kena selesaikan urusan rasmi kolej dulu, program ataupun aktiviti rasmi, selepas tu bolehlah dibenarkan balik. Jadi inilah saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, tadi cuti ini balik setiap minggu pula. Jadi banyak kekangan untuk kita lihat balik anak kita ini, diberi kebebasan, pastikan mereka balik ya. Baik, kemudian unit psikologi tadilah, kaunselor kita ada kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan juga psikososial ya, untuk pastikan anak kita ini terus dapat belajar. Walaupun ada masalah keluarga, masalah peribadi dan sebagainya, mereka sepatutnya terus belajar ya. Baik, kemudian pejabat kolej kediaman ya, ada servis ataupun khidmatannya yang pertamanya untuk ke klinik ataupun ke hospital, kemudian urusan bermalam kecemasan, outing kecemasan, juga ada pun aduan kerosakan dan sebagainya, lampu tak menyala, kipas tak pusing dan sebagainya, bocor dan sebagainya, perlu tindakan daripada anak tuan-tuan dan puan-puan. Buatlah aduan segera. InsyaAllah kalau boleh selesaikan segera, segeralah. Kalau perlukan kewangan, mungkin lewat sikit lah. Jadi, kita lihat kepada kerosakan dan sebagainya. Baik, untuk pergi ke klinik kesihatan ya, kita ada jadualnya. Maknanya anak-anak kita boleh berurusan. Pukul 8 pagi, kita akan bawa pergi ke klinik ataupun hospital. Sekali lagi, pukul 2 petang. Maknanya 2 kali sehari kita akan bawa anak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada masalah kesihatan, akan bawa ke klinik ataupun ke hospital berhampiran. Ataupun pelajar-pelajar yang ada appointment kesihatan ya. Jadi, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada temu janji sebelum ini dengan klinik pakar atau klinik panel masing-masing, itu adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan yang boleh bawa ambil anak untuk bawa appointment tersebut. Mana kita akan berurusan dengan masalah kesihatan yang dengan hospital kerajaan dan sebagainya. Jadi yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan boleh atur sendiri ya. Baik, kemudian kebajikan pelajar juga banyak ya. Ini kita adakan unit parcel ataupun counter parcel untuk anak-anak kita yang beli online. Nak halang tak boleh sekarang, zaman online je. Pelajar banyak membeli secara online, boleh katakan sehari hampir 500 parcel akan sampai ya. Jadi ataupun tuan-tuan dan puan-puan sendiri nak hantar barang kepada anak-anak, kita ada counter parcel dan dikenakan bayaran berdasarkan kepada parcel tersebut. Kalau besar ataupun kecil, mungkinlah cara lain ataupun harganya lain, ataupun kalau tak ambil ada tenda dan sebagainya, sebab dia makan ruang ya, untuk kita simpan parcel anak tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian pesanan makanan luar ya, kita benarkan Foodpanda ke GrabFood dan sebagainya dibenarkan untuk hari-hari cuti sahaja, yang lain kita makan di kafe. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di kolej matrikulasi kita tak ada nasi kawar atau macam asrama penuh yang lain. Di sini hanya ada kafeteria dan anak
kita perlu beli sendiri, ya. Jadi kita ada 4 kafe. Jadi anak-anak boleh pilih kafe mana mereka nak. Jadi kalau dah jemu, kita bagi kebenaran untuk mereka beli makanan luar secara online. Jadi untuk beli makanan luar online ni, kalau itu kita dah tetapkan hanya restoran yang diiktiraf ataupun yang terjamin kebersihannya. Kalau kadang-kadang kedai Tom Yam dan sebagainya yang kita tak jamin kebersihannya, kita tak benarkan sebab kita takut keracunan makanan, ya. Bila keracunan makanan jadi isu besar, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian nak masuk asrama perlu ada pelekat kenderaan, ya, mana ibu bapa atau waris boleh belilah hari ini dan seterusnya untuk membeli pelekat kenderaan yang kita akan kawal, ya. Perlu daftar dulu untuk beli pelekat ni. Kita tak nak pelekat kenderaan ini digunakan sembarangan, ya. Orang luar masuk, kawan boleh masuk kerana gunakan pelekat ini. Kemudian waktu melawat, kalau tak nak buat balik hari Sabtu Ahad nak datang ataupun hari cuti nak melawat, hanya pukul 7 pagi hingga 7 malam, ya. Seperti saya sebut tadilah, setiap minggu boleh balik dah sekarang. Kemudian boleh keluar dah. Jadi tak ada masalah perkara-perkara ini, kecuali ada kes kecemasan waktu PDP, waktu kelas, mana perlu kebenaran untuk balik bermalam ataupun kebenaran nak baiki cermin mata dan sebagainya, kita benarkan insya-Allah. Tapi kena mohonlah tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian kemudahan juga kebajikan pelajar, kita ada sediakan kaunter membeli tiket bas, ya, diuruskan oleh koperasi. Mana anak-anak kita nak balik bermalam, kalau jauh kita sediakan bas, mana belilah tiket tersebut, tak ada masalah, ya. Bila-bila masa anak-anak kita boleh membeli tiket untuk persediaan mereka balik ke kampung, cuti ataupun musim perayaan ataupun setiap minggu tu boleh, tak ada masalah. Kita sediakan ada destinasinya yang telah ditetapkan. Baik, kemudian proses tamat pengajian, kemudian insurans kelompok tadilah, takaful tadi. Kemudian kita ada prasarana infrastruktur untuk kita lihat. Inilah kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kita. Komplek pelajar, kita ada 15 buah blok asrama pelajar. Cuma untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang telah mendapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk dalam RMK 12 untuk menambah baik asrama, bilik-bilik pelajar dan juga bangunan akademik dan sebagainya. Kos yang agak tinggi. Jadi untuk sesi ini 5 blok asrama kita tutup untuk penambahbaikan, untuk tukar bumbung, biliknya, wiring dan sebagainya. Sebab kalau dulunya kipas ada satu je, kita akan tambah dalam bilik jadi 2 kipas. Kemudian wiringnya untuk pelap-pelap pelajar tu dah lama dah 25 tahun dah. Program matrikulasi ataupun kolej ini dah 25 tahun. Jadi perlu penyelenggaraan, penambahbaikan untuk pastikan penginapan pelajar kita lebih kondusif, ya. Kita ada kompleks pelajar, kompleks akademik untuk tuturan, dewan kuliah, makmal sains, makmal komputer. Kita ada perpustakaan, semua ada insya-Allah lengkap untuk anak-anak kita. Kemudian kita ada surau, ada pusat astronomi untuk mencerap bulan ataupun gerhana bulan, gerhana matahari dan sebagainya. Kemudian kita ada kemudahan gelanggang sukan, macam-macam ada squash, tenis, semua ada, ya. Kolam renang je tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Yang lain insya-Allah, ya. Kemudian kafeteria, kita seperti saya sebut tadilah ada 4 kafeteria, 3 di asrama, 1 di pentadbiran ataupun pusat pelajar. Kita ada perkhidmatan air minuman, lobi, kedai koperasi, minimat dan macam-macam lagi lah, ya. Kemudian kita ada kemudahan infrastruktur. Yang mana kita ada kemudahan info. Inilah link saluran rasmi KMPP, laman web KMPP, boleh lihat, ya, boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada portal info pelajaran untuk setiap subjek. Anak-anak kita boleh rujuk pada e-portal ini, untuk portal info pelajaran ini untuk mereka buat ulang kaji untuk subjek-subjek yang mereka nak, ya. Kemudian ada isasi untuk CJ akuan
program matrikulasi, co-curriculum dan sebagainya. Ini untuk penglibatan anak-anak kita, ya. Kemudian ada MIS, hal ehwal pelajar, mana kawalan keluar masuk pelajar, mana bila anak-anak kita nak keluar, perlu scan di kaunter pengawal keselamatan untuk pastikan anak kita keluar, dan masuk pun kena scan juga. Kita tak nak balik, tak masuk-masuk. Itu satu hari anak hilang dan sebagainya, susah. Ini dari segi keselamatan. Kadang-kadang dia menyusahkan sebab dia, orang kata jam lah, kena lambat. Tapi demi keselamatan, kita kena berkorban, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pastikan anak kita ini selamat. Ya. Nanti tiba-tiba tak balik, pergi mana tak tahu. Itu yang kita takut. Jadi kita kena scan kad metrik untuk pastikan semua anak-anak kita, pelajar-pelajar kita balik ke asrama. Ya. Baik, kemudian kawalan keselamatan. Ya. Kita ada pengawal keselamatan yang akan mengawal keselamatan anak-anak kita dan semua warga kolej sepanjang masa 24 jam. Ya. Jadi mereka insya-Allah akan bekerja mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, bagi kerjasamalah dengan pengawal keselamatan. Tak perlu bergaduh, tak perlu bertekak dan sebagainya. Sebab mereka menjalankan tugas. Mana kalau kita tak ikut prosedur, peraturan, mereka tak akan benarkan. Ya? Nak masuk lewat dan sebagainya, tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena canalah perkara ini, kita tak nak timbul ketegangan dengan pihak pengawal. Ya? Mana kalau dah pukul 7 masuk, pukul 7 lah, jangan lewat lah. Ya? Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian inilah program sokongan kecemerlangan pelajar. Makna seperti saya sebut tadi, berbagai aktiviti pelajar boleh terlibat untuk memastikan mereka ini terus cemerlang di Kolej Matrikulasi. Ini kita ada majlis apresiasi, memberi pengiktirafan penghargaan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Kemudian kita ada program mengikut subjek masing-masing. Ya. Kalau sains, kita ada subjek bio, kimia, mereka ada program masing-masing untuk pastikan pelajar dapat memahami subjek tersebut dan seterusnya berjaya dalam peperiksaan nanti. Kursus kepimpinan Peer Assisted Learning, maknanya PAL. Ini kita lebih pada, kita panggil PAL leader, maknanya setiap pelajar ada kelebihan ikut subjek masing-masing. Kalau dia hebat matematik, dia akan terlibat dalam PAL ini untuk membantu kawan-kawan dia yang kurang faham tentang matematik. Begitu juga dengan ekonomi ke, perakaunan ke, fizik ke, kimia ke, mana kita akan lantik pelajar-pelajar yang hebat, cemerlang dalam subjek tersebut, mereka lah yang akan bantu kawan-kawan mereka. Ini antara program yang kolej anjurkan yang bagi saya memberi manfaat, banyak memberi kebaikan untuk semua pelajar program matrikulasi. Inilah program PAL ini ya. Kemudian Matric Excellent Program MEPRO, kita ada JPP, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, yang kita adakan pilihan raya untuk anak-anak kita menjadi wakil pelajar di kolej kita. Mana pilihan raya macam betul-betul lah. Ya. Mereka inilah yang bakal menjadi pemimpin negara, bakal mewarisi kepimpinan negara. Kita lihat gaya kepimpinan mereka, macam mana mereka boleh membantu sebagai awan tengah kepada pengurusan dan juga pihak kolej dan juga kawan-kawan mereka. Jadi kita ada banyak perkara ini. Kemudian PRD pun ada untuk membantu kawan-kawan yang bersalah dan seterusnya. Kita ada Matric Excellent Program, MEPRO ni. Ada coachnya adalah pensyarah, coachingnya pelajar-pelajar. Jadi inilah kita bimbing bukan hanya dari segi akademik sahaja, soft skill dan juga emosi pelajar juga kita akan bantu ya tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kemudian kita ada Carnival Science, Carnival Kejaya ni. Ini yang bagi saya Carnival Kejaya ni satu program yang bagus untuk anak-anak kita. Di mana kita panggil semua universiti tempatan, universiti awam dan swasta datang buka kios atau bus di kolej kita dan mereka akan bagi taklimat, penerangan, pameran dan sebagainya untuk pelajar-pelajar atau anak-anak kita mendengar, dan selepas tu mereka boleh buat pilihan khusus apa mereka nak, universiti mana yang mereka nak. Jadi inilah kelebihan program matrikulasi. Kita panggil semua ya universiti, bagilah taklimat kepada anak-anak kita. Dan saya harap bila program ini berjalan,
mana kita sama-sama cakna, kita minta anak-anak kita pergilah dengar taklimat, pergilah ambil input tentang program ataupun kursus-kursus di semua universiti. Lepas tu barulah kita bincang dengan mereka kursus mana mereka nak, mana mereka nak, insyaAllah ya. Baik, kemudian kita ada macam-macam program lah. Kita boleh lihat sini ya, tuan-tuan dan puan-puan. MUET pun samalah. Kita nak pastikan semua pelajar kita masuk universiti wajib ambil MUET ya. Kemudian program kemerdekaan, Carnival Co-Curriculum, mana insyaAllah tahun ini Carnival atau pertandingan sukan antara matrikulasi ini akan diadakan di matrikulasi Pahang di Gambang nanti. Jadi sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan hebat dalam acara sukan yang terpilih, tunjukkanlah diri, kita akan buat sesi pemilihan untuk anak-anak kita mewakili Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, insyaAllah. Baik, kemudian kita adalah macam-macam larian kakum, kita panggil kakum Carnival Matrikulasi ya. Kemudian macam-macam ni jamuan raya ni, rumah terbuka madani. Kemudian program kebudayaan kita tak elak masih ada macam-macam aktiviti kebudayaan. Kemudian program mesra alam, kempen Dema Darah, banyak ya tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam ya, boleh tengok inilah. Pencerapan atau penceramah tentang ilmu falak dan sebagainya. Puisi solidariti untuk Palestin, macam-macam pertandingan untuk kecemerlangan anak-anak kita. Aktiviti keagamaan dan kerohanian pun sama. Lawatan sambil belajar ke institusi pendidikan yang lain. Kemudian di samping kehebatan pelajar, kita juga perlu tunjukkan kehebatan pensyarah ataupun warga kerja Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Maknanya pensyarah kita banyak terlibat dalam pertandingan ke peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Dan untuk makluman kita bersama juga, ramai pensyarah kita ada PhD-nya, ada master, ada ijazah muda, sarjana dan PhD. Yang ramainya ijazah sarjana, ada master. Maknanya inilah kehebatan pensyarah kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, inilah anugerah yang diterima oleh pensyarah kita. Kemudian masuk pertandingan macam-macam ya. Mana pensyarah kita pun mereka perlu gilat balik ilmu mereka. Perlu tambah ilmu mereka, bukan hanya nak mengajar saja, tapi mereka perlu tambah sesuai dengan zaman sekarang. Pelajar pun, kehebatan pelajar pun lebih, jadi mereka perlu tambah ilmu mereka ya. Pencapaian R&D, peringkat kebangsaan. Jadi kita di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ini kita terapkan budaya R&D, buat kajian, buat inovasi, buat KIK, buat PIC dan sebagainya, supaya kaedah PDP mereka ini, kaedah mereka mengajar ini lebih ke depan. Kita tak nak cara yang lama. Jadi kita sesuai dengan keadaan pelajar sekarang, generasi sekarang, pensyarah pun juga perlu sesuai dengan ilmu yang mereka perlu tambah ya. Budaya professional learning community PIC di kalangan pensyarah inilah ya. Kemudian mini kompi, mana semua pensyarah kita wajibkan setiap unit wajib ada inovasinya ya. Jadi hala tuju pelajar selepas tamat pengajian ini, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ya. Semua pelajar perlu membuat permohonan melanjutkan pelajaran ke universiti melalui UPU ya. Jadi pelajar perlu mohonlah nak masuk universiti, bukan hanya habis matrikulasi terus masuk U. Tak ada. Kena mohon, kalau tak mohon tak dapat lah kan. Dan kita juga ada peluang mengikuti program pelajar cemerlang. Makna kalau anak-anak kita cemerlang, inilah kelebihan program matrikulasi, anak kita boleh sambung belajar ke luar negara. Banyak universiti yang mengiktiraf program matrikulasi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah kelebihan matrikulasi. Kemudian anak kita boleh melanjut pelajaran ke universiti tempatan awam dan swasta luar ataupun dalam negara. Dan yang paling penting, inilah laluan kerjaya ke perkhidmatan awam dengan grade 29 setara dengan diploma ataupun STPN. Makna CJ matrikulasi laku sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kena lihat ya,
matrikulasi untuk memastikan anak kita masuk universiti, dapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Bukan hanya untuk dapat CJ, dapat grade 29 saja. Kita nak lebih maju ke depan. Lebih tinggi lagi grade mereka bekerja nanti. Ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Inilah universiti luar negara yang mengiktiraf program matrikulasi. Ya. 50 universiti luar negara yang mengiktirafkan program matrikulasi. Di UK, tengoklah universiti dia. Ya. New Zealand ada juga banyak ya. Korea baru ya. Korea, Hong Kong. Yang terbaru Jepun ya. Jepun pun dah iktiraf. Kyoto dan juga Osaka University dah iktiraf program kita. Dan kita hantar pelajar-pelajar ini, tak ada masalah. Australia lagi banyaklah ya. Jadi sekiranya anak kita cemerlang, saya mohon mereka mohonlah program ini, dan hanya untuk jadi pensyarah sajalah, untuk jadi cikgu saja tuan-tuan dan puan-puan. Mana ini ditaja oleh KPM, program matrikulasi di bawah KPM. KPM akan taja pelajar ini belajar di luar negara, dan selepas balik anak ini akan berkhidmat sebagai pensyarah di kolej matrikulasi. Inilah kelebihan program matrikulasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penempatan pelajar kita boleh kata bila habis program matrikulasi, mereka boleh pergi ke mana sahaja universiti mereka nak, mengikut kelulusan ataupun kelayakan mereka untuk masuk universiti. Ya. Maknanya boleh katakan sebelum ini ya, pelajar kita boleh katakan 100% dapat masuk universiti. Tak ada yang gagal. Alhamdulillah. Cuma ada kes-kes mereka nak kursus tertentu. Mereka nak medik tapi result mereka tak layak masuk medik. Mereka pilih 8 pilihan ataupun 12 pilihan itu semua medik. Memang universiti dan mereka tak klik untuk ditawarkan ke kursus-kursus yang lain. Itulah awalnya mereka tak ditawarkan lah kerana tak layak, tak cukup syarat. Tapi mereka perlu buat rayuan, dan insya-Allah lepas itu UPU akan pertimbangkan. Bukan lelong, ikut kesesuaian keputusan mereka. Kadang-kadang orang kata tak dapat pilihan pertama kedua, kena lelong, tak ada. Dan boleh katakan 80% pelajar KMPP ini mereka mendapat tempat di universiti berdasarkan pilihan pertama dan juga pilihan kedua mereka. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh katakan pilihan pertama itulah ataupun universiti mereka mana yang mereka nak, akhirnya dapat juga insyaAllah. Kita nak macam itulah, makna semua berjaya masuk universiti. Kemudian ini tuan-tuan dan puan-puan, inilah keistimewaan program matrikulasi seperti saya sebut tadilah. Ya. Pertama, kita diiktiraf oleh SIRIM. Ada ISO-nya. Jadi apa-apa sahaja aktiviti, program dan sebagainya, terutama dari segi PDP, perlu mendapat pengiktirafan ISO, maknanya perkhidmatan pendidikan kami diiktiraf oleh ISO, SIRIM, dan laluan pantas ke universiti mendapat pengiktirafan universiti luar negara ataupun antarabangsa. Kemudian yang penting allowance ataupun bantuan sara hidup RM250 sebulan. Kalau 10 bulan RM2,500 tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yuran penginapan adalah percuma. Tak ada yuran penginapan, kalau tempat lain ada ya. Kemudian yuran pengajian adalah percuma. Yuran pendaftaran ada. Mana satu kali je. Semester 2 tak ada yuran dah tuan-tuan dan puan-puan. Mana semua percuma. Dan yang tadilah CJ program matrikulasi boleh berkhidmat di sektor awam untuk grade 29. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah kehebatan program matrikulasi. Bagi saya, sebenarnya anak tuan-tuan dan puan-puan beruntung memilih program matrikulasi, apatah lagi KMPP nah, Kolej Matrikulasi Pilihan Pelajar. Bagi saya beruntung sebenarnya. Sebab bagi saya, insya-Allah pensyarah dan semua warga kerja KMPP ini akan berusaha buat yang terbaik. Kami cuba buat yang terbaik untuk bantu anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak kita ini mendapat hak mereka. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon jadilah ibu bapa yang terbaik untuk anak-anak kita supaya mereka juga dapat hak. Bagi peluang, bagi kerjasama pihak kolej untuk kami sama-sama membantu pelajar ini ataupun anak kita ini dapat cemerlang, dapat masuk universiti dan seterusnya dapat apa yang mereka nak. Jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Datanglah, lawatlah, bagilah sokongan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang bila tinggal di asrama ni, mereka perlu perhatian yang lebih serius, lebih berat
untuk kita perhatian yang lebih berat daripada mak ayah mereka. Jadi perlu sokongan moral kepada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap program matrikulasi ini terus cemerlang dengan bantuan semua. Jadi saya mohon semua waris, ya, semoga kita semua ini, ibu bapa dan waris keluarga dapat bersama-sama merealisasikan visi dan misi kolej dan juga bahagian matrikulasi. Seterusnya kita sama-sama membantu anak-anak kita, membantu para pelajar KMPP ini untuk mencapai cita-cita mereka dan harapan mereka, dan juga untuk mereka berjaya masa depan. Dan yang paling penting, untuk mereka berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi bagi saya, berilah kerjasama kepada kolej, pihak kolej. Berilah kepercayaan kepada kami untuk memastikan anak kita ini terus cemerlang. Ya. Jadi apa-apa masalah, saya mohon kalau dihubungi oleh pihak kolej, datanglah untuk kita berbincang masalah anak-anak kita. InsyaAllah ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kalau nak derma dan sebagainya, tak ada masalah. Kemudian inilah alamat Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Untuk apa-apa masalah boleh hubungi kami. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, boleh kemukakan dalam program ini. Dan bagi saya, lagi sekali, saya sebenarnya seronok teruja kerana tuan-tuan bersama dengan kami, KMPP, untuk sama-sama kita pastikan kecemerlangan anak-anak kita, insyaAllah. Dan untuk makluman bersama juga, tahun ini adalah dah 25 tahun KMPP dan 25 tahun dah program matrikulasi. Tahun ini kita akan sambut Jubli Perak program matrikulasi untuk makluman bersama. Jadi, bagi saya, tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program matrikulasi ini. Terima kasih dan tahniah kepada Urustia yang terlibat dalam Minggu Pendaftaran Pelajar Baharu ini. Bagi kami terima tuan-tuan dan puan-puan serta anak tuan-tuan dan puan-puan sebaik mungkin. Jadi untuk akhirnya, bagi saya suruh mana kita sama-sama pastikan kejayaan anak kita dunia dan akhirat. Jadi bagi saya, program matrikulasi adalah yang terbaik. Matrikulasi mewarnai generasi madani masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.